Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat malam guys. Hari ini kita bersama dengan Suku Y15 ZR V2. Ini motor saya beli tahun 2020 guys. Saya ada beli dashcam tu dekat TikTok, 70 my. Dashcam yang saya beli ni, dia boleh boleh pandang depan dengan kamera belakang. Saya beli ni masa tu ada promotion, jadi dapat harga murah. Dapat harga murah daripada harga 260, saya dapat 240 macam tu lah. Jadi yang bagus lah kamera ni, dia boleh wifi dekat kita punya Android. Kita boleh tengok balik mana video-video yang kita contohlah video emergency, ada kemalangan ke apa kan, kita boleh wifi, kita boleh tengok balik. Lepas tu dia ni boleh connected kepada standby 24 hours. Tapi saya tak nak buat yang tu lah. Dia boleh, dia beli satu kabel tu, kita kena plug in dekat kita punya fuse dekat kereta lah. Jadi saya tak nak buat tu pasal kereta ni ada warranty. Kalau dah kita dah buat apa-apa connection, nanti takut tak ada warranty kan, warranty void. Jadi guys, saya dah guna benda ni, alhamdulillah guys. Benda ni lebih baik daripada dashcam yang saya pakai sebelum ni. Yang saya pakai sebelum ni pakai Polaroid. Tu yang brand-brand lama tu kan, kamera lama kan, dia keluarkan untuk dashcam kan. Tapi Polaroid dah lama sangat kan, last sekali dia rosak. Saya repair tak boleh, last sekali rosak. Ada kat office tu. Jadi guys, boleh beli lah. Memang bagus ni, wire tu kita selit-selit je kat atas dia. Buka dekat dia punya tepi cover pintu tu kan. Selit. Ni malam ni saya memang nak ambil rumah ni, kerja ni. Kem motor ni memang khas foto ambil rumah je. Rumah tak nak naik motor merah. Dia kata motor tu dia duduk tak sedap. Saya lagi suka bawa motor merah tu kan. Bawa motor tu macam kita cool kan. Tak payah nak masuk kelas apa semua, cool. Yang ni kan kita nak masuk kelas apa semua kan. Leceh. Itu je lah yang saya boleh kongsi dekat sini pasal dashcam 70 my. Okay guys, saya rasa video saya vlog pendek dari saya. Nanti kita jumpa di video-video akan datang. Terima kasih guys kerana sudi menonton. Assalamualaikum, bye bye.